Allah uji dia dengan baru bertugas di sini. Kemudian pada tahun ini dia menerima ataupun dia uruskan seorang penghuni kita yang meninggal dunia di atas pangkuan dia. Anak menghantar ibu masuk ke komplek asnaf, hantar dengan tidak ada perhatian. Maksud saya tak ada perhatian ini, masuk saja sini, kemudian tutup pintu terus untuk menjenguk dan datang lihat. Kata kan, janganlah kamu kata pun tak boleh. Betul. Wala taqul lahum janganlah kamu berkata pun tak boleh. Dan berkatalah dengan keadaan, berkatalah dengan kalimah yang baik, yang mulia. Dengan mak, dengan keluarga kita, ayah kita. Berbaktilah kita kepada kedua ibu bapa, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggalkan kita. Dalam dunia bekerja, dia adalah tempat kita belajar. Dan yang kedua, senantiasa buat baik dengan orang. Senantiasa buat baik dengan orang. Walaupun orang tak buat baik dengan kita buat baik dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam segmen Bicara Ummah Podcast. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Bicara Ummah ni biasanya kita cerita pasal apa? Sebenarnya Bicara Ummah ni kita terbitkan dan kita sediakan, sebenarnya kita nak berkongsi perkongsian kita tentang ahli Islam dan isu-isu semasa, apa yang MUIB buat dan sebagainya lah. Dan juga saya nak ingatkan kepada anda penonton-penonton yang mungkin baru mengikuti kita, boleh follow media sosial rasmi MUIB, alias MUIB Info, dan juga jangan lupalah like, boleh komen, subscribe YouTube kita. Okey, sekadar perkongsian untuk anda juga yang belum lagi membuat permohonan untuk bantuan awal IPT dan derma siswa MUIB, jangan lupa layari www.zakatforpengajian.muib.gov.my. Dan sekarang ni, anda tengok saya sekarang ni berada di mana? Cuba teka. Sebab latar belakang background kita hari ni lain sikit. Hari ni sebenarnya kita berada di Komplek Asnaf dan juga tempat ni berkaitlah dengan topik kita yang kita nak bincang pada hari ini, di sebalik pintu Komplek Asnaf. Mungkin anda tertanya-tanya, Komplek Asnaf ni apa? Tapi sebelum saya cerita tentang topik ni, saya kenalah intro dulu dia punya panel tetamu jemputan kita lah pada hari ini. Saya rasa sebelum saya nak introduce panel kita pada hari ini, beliau ni merupakan, saya rasa dah lama dah berkhidmat di MUIB. Dan sebelum ni tak silap saya tetamu kita ni dah berkhidmat di unit masjid. Dah berapa belasan tahun ke puluhan tahun dah Ustaz ya. Kalau saya sebut ni orang Pekan, orang Kuantan, confirm kenal punya lah. Okey. Jadi kita perkenalkan kita punya tetamu jemputan kita, Al-Fadil Ustaz Fadilah bin Abdul Manaf yang merupakan pengurus Komplek Asnaf itu sendiri. Apa khabar Ustaz? Baik? Alhamdulillah, sihat adanya. Alhamdulillah ya. Ustaz, mungkin sebelum kita nak ke kita punya topik pada hari ni, mungkin Ustaz boleh ceritalah sikit latar belakang Ustaz. Ustaz dah berapa lama dah berkhidmat kat MUIB sebenarnya lah? Ya, terima kasih kepada Cik Farhan dalam program Bicara Ummah kita pada hari ini. Sebagai kata sedikit perkongsian lah. Saya ni mula bertugas di majlis ni pada tahun 2003. Lama dah Ustaz ya. Dah 2003 kalau ikut tahunnya, sekarang ni dah 23 tahun lah. 23 tahun 23 tahun dah berkhidmat. Masya-Allah. Sebelum ni saya lamanya bertugas di unit pendidikan. Unit pendidikan. Kalau dulu dia panggil saya unit pendidikan, kemudian saya buat kerja juga berkaitan dengan Baitul Mal. Sampai 2016. Kemudian saya pergi kepada unit pengurusan masjid. Kemudian ada perubahan, pergi bertugas di unit pengurusan hal ehwal Islam. Dan terakhir di sinilah. Di sinilah baru tahun inilah. Bulan Februari. Bulan Februari. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Ustaz, ialah sebelum ni Ustaz dah berkhidmat dengan ialah ada macam-macam unit dah masuk kan. Sekarang ni di Komplek Asnaf sendiri, dia berkenaan dengan topik kita. Mungkin orang sekadar tahu Komplek Asnaf ni
mungkin orang pun keliru juga. Adakah kompleks asnaf ni rumah kebajikan ke ataupun rumah warga emas ke? Mungkin Ustaz boleh cerita apa sebenarnya kompleks asnaf ni? Baik. Terima kasih. Cik Farah. Kompleks asnaf ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2010. Lama Lama dah. Dia dah usia 16 tahun sekarang. 16 tahun. 16 tahun dah. Ya. Pada asalnya kompleks asnaf ini ditubuhkan adalah untuk memberi penempatannya kepada asnaf. Mana bila disebut asnaf ni dia termasuk semua asnaf lah, bukan beberapa asnaf saja. Ya, dia disediakan asasnya begitu. Ya. Maksudnya kompleks asnaf ini ditubuhkan untuk menempatkan asnaf-asnaf yang pada asalnya yang boleh mengurus diri. Yang mengurus diri. Maksudnya asnaf-asnaf yang terdiri daripada fakir miskin dan asnaf yang boleh mengurus diri asalnya begitu. Kemudian bermula pada tahun 2016, 2017 kata saya dah dibuka sedikit untuk bagi penjagaan. Jadi pada asalnya kompleks asnaf tadi saya kata tadi dia ni asalnya adalah untuk kita beri penempatan kepada asnaf yang keseluruhannya yang mana ada yang ada syarat lah, nanti nak masuk kita akan cerita nanti. Kemudian sejak akhir-akhir ini dia pergi pula lebih kepada jagaan. Tapi dia walaupun dia kita katakan sebagai yang kata pusat warga emas, ya, tetapi dia masih lagi terikat dengan asnaf zakat itu sendiri. Dia tidak seperti mana yang lain lah. Gitu. Dan di antara fungsi-fungsi di sini sebenarnya adalah kita nak beri perlindungan. Perlindungan kepada asnaf, dan juga kita nak beri menyediakan pusat jagaan kepada asnaf yang layak lah. Sebab di sini tak boleh lah terus apa kata nak masuk terus begitu, tak boleh lah. Tapi kita ada syarat-syarat kita sendiri lah. Bila Ustaz cakap pasal kompleks asnaf kan, dia sebenarnya dan kaitan juga dengan pusat macam jagaan, warga emas juga. Sebenarnya kan apa beza kompleks asnaf ni dengan pusat kebajikan yang lain? Sebab macam yalah kita ni mana dijaga oleh mu'id tu sendiri kan. Apa bezanya sebenarnya Ustaz? Baik. Merujuk pada soalan perbezaan. Ya. Pertamanya dari segi jagaan itu hampir sama. Jagaan. Ya, sampai ke jagaan sama. Cuma yang bezanya di sini adalah mana-mana penghuni yang diterima masuk ke kompleks asnaf kita ni sebenarnya, dia tidak dikenakan bayaran. Free of charge. Semuanya ditanggung oleh Majlis Agama Islam pada Asal Melayu Pahang. Sebab apa? Sebab tu tadi kita ada kompleks asnaf. Kita kena ambil maksud asnaf itu sendiri. Mana asnaf itu adalah mereka yang telah dipilih ataupun yang diterima masuk di sini terdiri daripada golongan asnaf. Dia berbeza kalau pusat jagaan yang lain tadi tidak ada ambil kira asnaf. Kan? Tapi kita di sini di majlis ni kita ambil kira dia asnaf tu, keutamaan kita asnaf itu mana tidak dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh majlis. Maksudnya daripada segi makan minum, tempat tidur, semua keseluruhan. Sebab kita di sini kita ada kawasan ataupun lebih kurang dalam di Mekah, kawasan kita di sini lebih kurang lah, ya, yang merupakan tanah wakaf ni sebenarnya. Jadi terbinanya kompleks asnaf ini adalah untuk membangun tanah wakaf. Dari secara tak langsung, insya-Allah mudah-mudahan ganjaran sampailah kepada pewakaf apa yang dibuat ini. Sebab yang duduk di sini semuanya adalah penghuni ini adalah asnaf. Jadi di situ dan segala apa yang diterima oleh penghuni kita di sini adalah sumbernya daripada zakat. Mana zakat yang dibayar oleh seluruh umat Islam di negeri Pahang ini ataupun mungkin yang duduk di luar yang membayar zakat di negeri Pahang ni, mana inilah salah satu tempat yang disalurkan zakat itu. Agihan tu lah Ustaz. Ya, agihan. Bila Ustaz kata jelah penghuni tu kita nak tahulah adakah berapa bilangan penghuni kat sini? Berapa ramai agak-agak? Baik. Untuk penghuni kita di sini setakat hari ni setakat hari ni kita ada 33 orang. 33 orang yang terdiri daripada dua kategori. Kategori pertama iaitu yang boleh mengurus diri.
Okey. Daripada hulu diri masuk urus diri ni Aha. mungkin pendengar kita nak memahami mengurus Aha. diri. Mengurus diri ni maksudnya penghuni yang ada di sini dia boleh mengurus diri ni, dia boleh kendiri dia sendiri, mandi sendiri, kemudian dia nak mengambil makanan, kemudian dia boleh berjalan, buat exercise di luar. Itu kategori pertama. So, kategori yang kedua adalah mereka yang terlantar. Okay. Yang terlantar ni maknanya dia ni diuruskan. Yang tadi ada dua. Yang tadi mengurus diri, maknanya individu itu sendiri, penghuni itu sendiri. Tapi yang satu lagi ni dia diuruskan oleh petugas-petugas kita. Ada dua di situlah. Okey, bila Ustaz sebut pasal ni maksudnya sebenarnya berapa unit ataupun apa orang panggil bahagian dekat Asnaf di sini, Kompleks Asnaf. Kalau kita di Kompleks Asnaf ni kita sini kita ada pertamanya bahagian kawalan itu pengawal keselamatan. Selain daripada pentadbiran lah. Saya pentadbiran, saya ada dalam ada 3 staf di pentadbiran satu. Kemudian kita ada bahagian untuk pembantu am ni yang menguruskan kawasan. Ada segi kebersihan, ada segi keceriaan dan sebagainya. Itu pegawai khidmat awam lah. Maksudnya kita kalau dipanggil PRA kan, yang bagian menguruskan. Kemudian yang core-nya, yang maknanya yang power ni, kekuatan Kompleks Asnaf inilah mereka yang memegang jawatan PPK, Pembantu Perawat Kesihatan. Inilah core business ataupun kita kata teras kepada Kompleks Asnaf ini. Kalau tak ada mereka ni, maka Kompleks Asnaf tidak boleh beroperasi. Sebab dia ada PPK ni, kalau dia sama kita ambil jawatan itu sama seolah macam di hospital. Kan dia ada PPK, maknanya kalau kita pergi hospital kita tengok bagaimana mereka ni menjalankan tugas dia. Begitulah di sini. Itu PPK. Kau kata apa PPK? Itu ini adalah pembantu perawat kesihatan. Ini yang tadi tugas dia ni tadi ni saya kata besar, hebat. Dan saya pun macam dia ni, saya rasa saya apa kita kata, saya kalau istilah orang kita kata saya tabik lah. Gitu. Saya respect lah dia orang bekerja. Betul Ustaz. Sebenarnya sebab bukan senang kita nak menguruskan betul. orang tu sendiri betul. Dan juga daripada segi macam mereka ni lah, Ustaz kata apa tadi, PPK. PPK ni kan, dia kerja dekat sini, dia punya rutin dia adakah macam seharian macam office hour kita ataupun dia by shift ke macam mana? PPK kita yang bertugas tadi dia bertugas 3 shift. 3 shift lah. 3 shift. Dia ada sesi pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai pagi. Bermakna apabila 3 shift ini, penghuni-penghuni kita ini memang senantiasa berada di dalam kawalan PPK. 24 jam. 24 jam. Sebab contohnya kan, kalau siang ni mungkin ramai. Sebab saya pun terlibat dengan waktu siang bertugas ikut waktu bertugas pejabat 5 sampai 5. Dan mereka ni pula PPK ni dia senantiasa berganti, bertukar shift. Kemudian dia senantiasa dia mengawasi semua penghuni-penghuni kita kat sini. Dan tugas dia kalau saya berceritalah tugas PPK ni sebenarnya panjang. Mungkin satu slot kot. Mungkin kita boleh buat satu slot lah maknanya tugasan. Dan saya kagum PPK yang saya ada ni, ada yang bujang. Maksudnya yang ada dalam keadaan biasanya kalau kita tengok ni, tapi yang saya respectnya adalah mereka ni yang bujang, yang kata umurnya ada bawah 30-an pun ada. Sanggup bekerja. Itu dia tugasan dah kalau ada. Sebab bukan senang kita nak jaga tu. Bila Ustaz kata tadi tentang warga emas, kita nak tahu juga adakah macam syarat nak masuk dekat sini kan? Adakah warga emas saja ataupun tak kisah asnaf-asnaf yang mungkin tak terjaga di luar sana ke macam mana? Ya, baik. Berhubung dengan persoalan tadi, kalau kita tengok orang yang nak masuk sini lah,
memanglah dia adalah syarat-syaratnya. Mm-mm. Antaranya ialah yang pertama yang kita syarat utama dia mestilah termasuk dalam golongan asnaf. Mm-mm. Itu penting. Dan golongan asnaf ni dia terpulang pula dia terbahagi pula banyak bila sebut asnaf ni. Mm. Pertamanya dia boleh dikategorikan daripada golongan fakir, Mm. miskin, mu'alaf. Mm. Tapi kalau dan boleh jadi riqab dan sebagainya. Tetapi apa yang ada di sini atau penghuni yang ada di sini sebahagian besarnya adalah terdiri daripada asnaf fakir dan miskin dan juga mu'alaf. Mu'alaf. Jadi ada ikut syarat kita lah. Maksudnya masuk sini. Jadi untuk saya nak beritahu di sini bermakna apabila sebut situ apabila kata fakir miskin maka boleh mau nak masuk sini. Tidak. Tetapi kita kena tengok juga background dia. Kita akan tengok juga. Contohlah contoh. Kalau asnaf contoh dia kata dia fakir miskin. Tetapi kalau dia ada rumah dan sebagainya tak fakir miskin dah. Betul lah tu. Tak masuk dah tu. Jadi kita utamanya di sini adalah fakir miskin yang memang tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat untuk dia bergantung. Ataupun senang cerita sebatang kara lah, tunggal lah. Tak ada orang. Kalau ada pun saudara mara. Kalau ada pun mungkin ada anak-anak tetapi anak-anak tak mampu. Anak-anak mampu. Tak mahu kalau kita katakan contohnya yang terlantar tadi saya fikir yang terlantar. So kalau kita tengok zaman hari ni kalau dari terlantar ni banyak keperluan yang perlu. Betul. Kalau yang tu kena pampersnya, kalau minum susu ni kena minum susu. Jadi perkara-perkara seperti ini jugalah kita ambil kira untuk ditempatkan dekat kompleks asnaf ni lah. Daripada tu kan Ustaz, yang saya nak tahu kan, berapa yang macam bilangan umur yang paling muda dengan paling tua yang Ustaz anggarkan kat sini? Yalah. Sebenarnya penghuni di sini yang paling muda lebih kurang dalam 30-an. Oh 30-an 30-an ada. Tapi 30-an tu saya kata tadi. Peringkatnya maknanya mesti orang tu dia dah tak mampu dah. Tapi kalau kita tengok dari segi 30-an ni, kalau tengok dari segi logik lah kan. Dari segi logik 30-an ni masih kuat lagi, ni boleh kerja lagi ni. Maknanya takkan boleh masuk kepada asnaf. Tapi ada kes-kes, ada tak banyak. Kes dia ni sebab dia ni adalah mereka yang ada penyakit kronik, tak boleh nak bekerja. Kena dialisis. Umur muda kena dialisis. Dialisis. Jadi kita faham lah. Bila kena dialisis tak boleh nak apa. Depend kat umur tu. Dan mata pun kata kalau kena dialisis ni adalah mata biasanya berpunca daripada diabetes lah. So penglihatan sebelah pun dah tak nampak. Jadi kadang nak bekerja pun. Sebab itu tadi syaratnya tadi maknanya orang yang umur muda kalau ikut asasnya kita tak terima. Sebab kita tahu kalau umur muda ni biasanya dia ni boleh kita katakan boleh mencari rezeki, Betul. boleh mencari pendapatan. Tapi kalau ada umur muda tak boleh cari pendapatan macam mana? Yalah. Contoh kalau dialisis, kalau dialisis seminggu 3 kali. So kalau dia bekerja pun akan menjejaskan pekerjaan dia lah. Betul. Dan umur yang paling kata jauhnya adalah 80-an. 80-an. Masih jaga. Maknanya tu saya kata tadi. Petugas-petugas saya ni yang bekerja di jawatan PPK tadi ni mana menjaga umurnya bermula daripada 30-an sehingga 80-an. Itulah jarak. Maknanya bagaimana nak mengurus ataupun kita nak apa kita katakan nak menguruskan dari orang ni. Tahulah dengan peringkat umur muda cara macam ni. Betul. Peringkat umur yang berusia macam ni. Jadi itulah orang kata saya kata tadi saya respect dia. Yalah sebab bukan senang jelah. Dia peringkat umur ni orang kata ada kerenah masing-masing. Betul. Kita nak menjaga itulah. Betul. Lepas tu macam daripada segi proses dia kan Ustaz, adakah kompleks asnaf ni ialah dia terbuka kepada tu, adakah dia terbuka kepada orang luar sana ataupun dia kena melalui semakan muib dan juga ataupun daripada hospital-hospital yang recommend sendiri? Macam mana tu Ustaz? Dalam situasi yang ada di sini di kompleks asnaf ni,
ada beberapa kategori lah atau ada beberapa cara. Yang pertamanya permohonan datang. Okey. Datang ke sini membuat permohonan. Itu satu. Kemudian yang keduanya kita menerima permohonan daripada agensi-agensi. Oh. Antaranya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Okey. Jabatan Sosial Hospital di sini, dan daripada NGO yang ada kes ataupun ada masalah, so nak tempatkan tu akan membuat permohonan dengan kita lah. Walau macam mana pun permohonan tu dibuat, kita di peringkat kompleks senang, kita kena buat tapisan. Betul lah tu kan. Berdasarkan kepada kekosongan yang kita ada. Kata contohnya kalau kata kita main nak terima je, nak masuk je semua kan. Tak boleh. Kita tak boleh nak terima nak masuk saja. Sebab apa? Sebab kalau tak ada tempat, Yalah. kita nak macam mana? Tak ada macam mana? Jadi kita sebab itulah proses kita ada proses ya. Yang pentingnya kena isi borang dulu. Itulah yang penting. Itu yang penting. Sebab kadang-kadang tak macam ada satu kita terlupa daripada kita pun dapat tu daripada murid cawangan. Murid cawangan kita di cawangan-cawangan. Okey. Cawangan-cawangan murid contohnya di Bekar, di Kuantan, di Bentong. Murid cawangan kita tu pun antara link kita lah. Untuk yang banyak hantar kes-kes kita ataupun di peringkat daerah mereka ke kompleks daerah. Walau macam mana pun dia terikat juga dengan kekosongan tadi tu. Betul. Bila Ustaz kata pasal tu, adakah daripada segi penduduk tu sendiri ada ketetapan yang macam mungkin dia kena berasal daripada Pahang saja ke? Ya. Perlu ke? Ya. Dia memanglah kalau kita ikutnya dari segi keutamaan kepada rakyat kita lah. Ya. Tapi walau macam mana pun, kalau kita ikut di situ, contoh dah, kalau kita ikut di Pahang ni, ikut orang yang lahir di Pahang ni saja berduduk sini, saya rasa adalah tidak adil. Maksudnya tidak adil kepada orang yang sudah duduk di Pahang lama. Macam mana? Rumah sautin lah. Di Pahang. Dan ada juga kes-kes tertentu di mana mereka ini sebagai contoh ya, di luar di negeri Pahang, kemudian bekerja di sini, memeluk Islam di sini. Jadi kadang-kadang apabila peluk Islam ni, maknanya dia ni dah biasanya kalau kita sedia maklum kan, dia kadang-kadang bila dah bertukar agama ni, kadang-kadang dijauhkan daripada keluarga. So kadang-kadang tak ada tempat. Di mana nak pergi? Persoalannya. Itu kita kadang-kadang ada juga permohonan daripada pihak Perkim. Ini nak tempat kan. Biasa keadaan begitu. Jadi kita ada juga tadi, sebab tu saya kata tadi golongan tadi bukannya yang kita terima tadi, asnaf tadi bukan sekadar fakir miskin. Tetapi ada juga daripada mu'alaf. Mu'alaf ni saya rasa saya nak simpan sekejap lagi. Saya nak tahu macam mana kompleks asnaf dia menjaga kebajikan warga-warga di sini. Contohnya yang kita tahu ialah ada yang Ustaz kata tadi, ada yang terlantar dan juga ada yang boleh menguruskan diri sendiri. Maksudnya daripada segi kebajikan mereka tu macam mana? Yelah, makan semua tu dah memang dah sediakan. Daripada segi rawatan semua macam mana? Orang tak tahu kita sebenarnya mu'ib ni sediakan sekali untuk dialisis apa semua. Betul. Seperti mana yang Cik Farhan maklum tadi, memang betul. Sebab tu saya kata itu masuk bermula soalan pertama tadi. Mana apabila seseorang penghuni itu diterima masuk ke kompleks asnaf ni, maka dia akan diuruskan sepenuhnya. Diuruskan sepenuhnya tu daripada A to Z. Okey. Pertamanya contohnya makan minum contoh. Bukan, dia sebenarnya dia bermula kehidupan dia bermula pada pukul 5 pagi. Ya, saya ambil contoh yang terlantau tadi. Okey. 5 pagi. 5 pagi ni petugas saya PPK tadi ni sudah menguruskan penghuni yang terlantar. Mandi bermula 5 pagi. Bermula mandi. Membersihkan diri. Bersih diri kepada penghuni tadi. Bukan mandi saja, kadang-kadang pampers, ada yang pakai pampers. Kena cuci, maknanya menyucikan diorang ni dulu. Kemudian kita sudah cuci itu, kita maknanya suruh dia orang untuk persiapan untuk solat subuh lah. Di situ. Itu dia pertama. Selepas pada itu, okey.
Yang kedua selepas pada tu, makan pula. Makan minum di pagi. So, petugas ni tadi, yang saya kata tadi, yang terlantar ni, pergi ke dewan makan, ambil makanan. Hantar. Dah saya telah, ada contoh yang dah terlantar di katil, kata pagi kan. Takkan nak suruh dia berjalan pula kan. Betul. Jadi, dia orang ambil ni. Ambil, okey. Berapa contohnya dalam kita punya dom kita tu, bilik kita yang besar tu, blok kita yang besar tu, katakanlah ada 10 orang. Maknanya petugas tadi ambil makanan tu untuk 10 orang. Ada diberikan pula pada satu-satu. Itu kalau yang boleh pegang, yang boleh tu. Kalau yang tak boleh pegang, kita bantu untuk menyuap makanan. Itu setabat makam. Kemudian kita ubat. Saya dapat ubat. Itu pagi saya kata, itu pagi tu. Kemudian selepas pada tu, sekiranya mereka ini ada temu janji di fasiliti kesihatan. Pergilah ke STA ke, UIA ke, dialisis ke, ataupun klinik kesihatan yang berdekatan. Itu memang kita... Itu rutin harian. Rutin harian ya? Ya, rutin harian tugas saya. Maksudnya pergi, balik... Semuanya diuruskan oleh kenderaan yang disediakan. Mana pagi, dah. Seawal 7.30 pagi. 7.30 pagi tu dah ada temu janji di fasiliti kesihatan. Atau tugasan. Maknanya bermula daripada menguruskan penghuni sehinggalah mengiringi dia orang ni pergi ke fasiliti-fasiliti kesihatan. Antaranya macam ada juga kita punya warga dekat sini, warga di Kompleks Asnaf ni kita hantar ke pusat dialisis Mu'ib kan? Ya, saya. Dan itu pun ditaja juga oleh sepenuhnya oleh Mu'ib. Betul. Maknanya tu saya kata tadi daripada A to Z lah, daripada awal sehingga akhirnya semua ditanggung sepenuhnya oleh Majlis Agama. Semuanya ditanggung. Maknanya penghuni yang ada di sini tu saya rasakan bahawa dia macam ialah asnaf kan. Dari segi peranan majlis itu sendiri mengagihkan kutipan zakat itu kepada asnaf. Bukan bermakna keseluruhannya tidak, tapi diagihkan kepada semua, dibahagikan kepada asnaf yang 8 tu. Salah satunya antara penghuni di sinilah, fakir miskin dari Gemalah. Tiga asnaf sajalah yang ada di sini. Okey, saya rasa kita simpan lagi soalan yang seterusnya ni. Saya rasa kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum semua. Dah dapat tawaran sambung belajar ke IPT? Jangan lupa, MUIP menyediakan bantuan awal IPT untuk pelajar yang layak. Permohonan perlu dibuat dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh surat tawaran. Pastikan dokumen sokongan dimuat naik dengan lengkap. Kadar bantuan bermula RM400 hingga RM5,000 mengikut peringkat pengajian. Mohon secara dalam talian melalui Zakat for Pengajian MUIP sekarang. Segalanya demi masa depan anda. Setiap impian bermula dengan satu peluang. Pelbagai inisiatif kini disediakan bagi membantu kewangan pelajar dalam pengajian mereka. Derma Siswa MUIP merupakan bantuan pendidikan yang disalurkan melalui zakat. Bantuan zakat kini dibuka, segalanya demi masa depan anda. Jangan lupa ikuti MUIP Info di laman media sosial Facebook, TikTok, Instagram, Threads dan YouTube. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Bicara Ummah Podcast. Kita nak sambunglah balik dengan topik kita tadi. Kali ni saya nak tanya Ustaz. Macam asnaf penghuni kat sini lah. Adakah dia duduk kat sini bersifat sementara ataupun dia ada tempoh-tempoh tertentu dia? Ya, baik. Jangka hayat ataupun tempoh dia duduk di sini. Sebenarnya kita di Kompleks Asnaf ni kita tidak ada time. Maksudnya tak ada lah sampai berapa tahun duduk di sini. Tak ada. Maknanya kalau boleh saya katakan bahawa sampai akhir hayat lah di sini. Ya. Sebab kebanyakan yang ada kat sini ni yang memang dah kata keluarga dah tak ada. So di sinilah
Mana kami ni lah adalah keluarga-keluarga ni. Kalau yang tidak ada anak, maka kamilah anak-anaknya. Di situ. Jadi maknanya di sini, walau macam mana pun sekiranya kadang-kadang ada juga, macam saya katakan tadi, maknanya di awal tadi, ada yang anak sebelum ni tak mampu, tiba-tiba ada rezeki, mampu untuk berbakti kepada mak ataupun ayah tadi, maka dia akan bawa keluar. Ada juga macam tu. Tapi kalau tak mampu, kadang berbebankan dia juga. Tapi kebiasaannya yang begitu, biasanya yang kata penghuni yang nak kata terlantar pun tidak, nak kata boleh urus diri sangat pun tidak, mana diri di antara dua-dua tu lah. Jadi tapi kebiasaannya memang sampai akhir lah. Kecuali sekiranya adalah penghuni yang katalah buat hal dan sebagainya, itu adalah sebab kita sedia maklum sifat manusia ni kadang-kadang tapi kebiasaannya yang berumur tu tak adalah, yang biasa yang muda-muda lah ada. Tapi itu ada pada saya kes-kes terpencil lah. Tak ada seingat saya tak ada yang tu lah. Ustaz, macam mana daripada segi dia punya rutin harian penghuni kat sini? Adakah dia duduk, kita nak tahu aktiviti harian dia buat apa? Baik. Dia di sini seperti saya cerita di awal rancangan tadi tu. Asalnya kompleks asnaf ni ditubuhkan, dibina untuk bagi penempatan kepada asnaf yang kata segar lah, maknanya yang sihat. Bukan maksud sihat tadi tu yang boleh mengurus diri. Jadi sejak akhir-akhir ini ada hak yang tak boleh urus diri. Jadi banyak dah begitu ya. Jadinya apabila tu rutin hariannya dah sudah bertukar. Kalau sebelum ini memang rutin harian dia bangun pagi, dia orang urus diri, sembahyang berjemaah dulu. Sebab kita di sini kita ada satu surau betul. Surau ni memang kita kumpulkan, di situlah tempat dia bertemu. Dan di situlah program yang kita buat. Maksudnya kita ada kuliah subuh, kita ada kuliah duha, kita ada lepas tu adalah aktiviti lain. Aktiviti lain tu maksudnya kalau dulu sebelum penghuni yang kata boleh urus diri tadi ni, kadang-kadang mereka berkebun. Mereka kalau sebelumnya mereka ada yang berkebun, ada yang yang kata menternak ayam sebagainya ni dulu dah. Tapi sekarang ni tu dah, sebab yang tu pun yang dah buat gitu semua dah tak ada. Dah tak ada. Dia tak ada. Jadi turutan. Kemudian di samping itu juga rutin dia kalau dia ada temu janji tadi. Temu janji dia datang rutin dia. Pergi kemudian balik. Walau macam mana pun kita di sini penekanan kita adalah solat 5 waktu berjemaah tu. Keutamaan kita. Berjemaah kita di situ. Subuh ada jemaah. Kemudian kita ada pengisian juga macam kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran pun dia ada juga. Kalau yang lelakinya lepas waktu maghrib bergelar kat situ. Ada di surau lah maksudnya tu. Di surau. Itu bagi yang yang boleh datang ke surau lah. Kalau yang tak datang kat surau tu sebab kita tu ada macam TV, so kita buka yang benda berkaitan dengan program-program keagamaan. Dan begitu juga kalau macam yang perempuan yang kita katakan kita mengaji ataupun baca Quran tadi waktu pagi. Itu yang di waktu pagi yang mana di Tangga Beraja pun kaki tangan saya juga warden kita waktu mengaji. Dan mengaji ni satu kesempatan mengaji ni kita bawa mana-mana, kita ajak mana-mana penghuni hak yang boleh huru berjalan tadi ni pergi ke blok yang terlantar. Duduk di situ, ngaji kat situ. At least maknanya yang terlantar tadi tu tidaklah mereka ni tu sangat kosong sangat. Begitu. Itu tadi yang tidak terlibat dengan jadual temu janji tadi lah. Dan satu lagi kita ada kelas tadabbur Quran pun ada. Di situ lah. Dari segi kata pengisian rohani mereka di situ lah. Sebab kita sedia maklum bahawa di sini sebenarnya asal penubuhannya dulu sebenarnya kita nak buat dalam bentuk pondok. Pondok pondok pengajian sebenarnya kita nak buat macam tu kaedahnya sebenarnya asalnya begitu. Maknanya asnaf-asnaf ni duduk di sini kemudian mereka mengisi waktu-waktu lapang itu dengan belajar. Tapi oleh kerana apabila dah maklum sajalah usia meningkat, penyakit pun dah ada, jadi
Keterbatasan tu maknanya kita terpaksa kata dengan sendirinya bertukar kepada pusat jagaan. Maksudnya rutin harian tu, kalau orang kata, yelah Ustaz kata tadi pukul 5 pagi sampai ke malam memang penuh lah ya. Ya. Dia punya rutin harian. Tapi kita tanya tadi pasal penghuni. Kita nak tanya pula macam Ustaz ni. Yelah, Ustaz menguruskan. Tapi kita nak tahu di sebalik tu, sebenarnya macam mana kisah Ustaz dekat sini. Seharian Ustaz. Ya, baik. Betul lah mana Cik Farah beritahu tadi tu, saya selain daripada saya mengurus ya, kadang-kadang terlibat juga dengan menghadiri mesyuarat. Sebab saya di sini kadang-kadang dipanggil mesyuarat dengan JKM berkaitan dengan penghuni ni ya, sebagai turut hadir di situ. Dan itu yang terlibat dengan urusan pentadbiran lah ya, urusan pentadbiran. Di samping tu yang biasanya kalau tidak ada apa-apa ya, kalau yang tak ada urusan, tak ada apa, rutin saya pagi adalah pemantauan. Saya masuk, kemudian sebab kerja pejabat, pukul 9, itulah rutin saya, mana saya membuat pemantauan. Pertama, saya buat pemantauan di pos kawalan. Pos kawalan ni maksudnya nak lihat ada apa-apa berlaku tak dalam masa seminggu ataupun sebelum semalam dan sebagainya. Yalah. Itu satu. Itu pergi. Lepas pada tu saya akan pergi pula kepada Telantar. Sepanjang nak pergi ke blok Telantar tu ada blok-blok rumah ataupun bilik yang kita buat tu menyantuni penghuni yang ada. Kadang-kadang dia orang ni duduk di luar beranda tu, ada duduk sambil-sambil pagi-pagi lah. Tu kadang-kadang kita menyapa lah. Betul ya, tu. Kemudian bila Telantar tu kan kita tanya, dah makan belum? Tapi kebiasaannya kalau saya pergi tu, kebiasaannya kalau mereka ni yang lelaki lah, bacaannya mereka baru siap sarapan. Sarapan pagi. Kadang-kadang dia orang ni tidak penghuni ni tidaklah sarapan terlalu awal tu, dia ada masa lah kadang-kadang tu juga. Selepas pada tu di blok perempuan saya tak masuk sebab saya tak nak disebabkan kalau hari-hari saya masuk nanti maknanya paksalah mereka ni memakai pakaian yang menutup aurat lah. Jadi saya tak masuk lah, cuma saya mendapatkan maklumat apa-apa daripada jururawat masyarakat kita lah. Dan kemudian saya tu pergi kepada dewan makan. Apa masak hari ni? Apa menu hari ni? Ikut tak kita punya menu? Tu jadi menu kita dah ada untuk sebulan tu, kita dah ada. Base kepada nasihat daripada pusat kita kata diet ya, daripada hospital dan sebagainya lah. So kita follow yang tu. Apa cadangan-cadangan dia lah. Kita kena follow. Itulah rutin saya lah sebagai kata pengurus di sini. Di samping warden 24 hours. Warden tugas dia tak ada tugas. Warden bila sebut nama warden 24 hours. Laku kes tengah malam. Maknanya sebab benda ni kita tak jangka. Kita tak jangka. Macam sepanjang saya start daripada Februari sampai hari ni lah, ada 2 kes kematian. 2 kes kematian, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang pertama pukul 4 pagi. Maknanya handphone saya tu 24 hours lah kena buka. Dapat maklumat, WhatsApp masuk, okey baik, ada di sini dalam keadaan razak. Okey. Kadang-kadang saya kata warden, tengok dulu keadaan macam mana. Kalau perlu bawa ke hospital. Kalau perlu dah kata sampai masanya, so uruskanlah macam mana yang sepatutnya. Di situ. Kemudian itulah pukul 4 pagi. Kadang-kadang ada tengah hari dan sebagainya. Jadi semua tu kita mendapat, dan kita di sini satu kelebihan, kita ada seorang jururawat masyarakat. Dia ni sebagai leader kepada PPK tadi. Yang saya sebut tadi tu lah kan? Ya, mana PPK ni pembantu perawat. Dia ni apa in case kalau emergency, kes kecemasan, dia akan rujuk kepada jururawat masyarakat ni. Jururawat masyarakat ni akan tengok macam mana. Okey baik, ni kena tak boleh call pihak hospital. Kena call hospital. Maka pergi ke hospital. Mana ada perlu bawa hospital lah. Itu tak kira lah. Maknanya pukul berapa kena masuk lah. Kena orang kata kena bawa lah ke hospital. Ataupun kalau yalah tak ada, kita panggil pihak hospital lah untuk bawa. Yalah, maksudnya Ustaz bukanlah sekadar
menguruskan sahaja dekat Ya, sini. ya. Yalah, bila warga-warga emas ni dia punya orang kata pesen dia tu lah. Ya, Dia ya, ada ya. sensitif Dia ada sikit. sensitif, betul. Cara kita nak menyantuni dia tu Betul. itulah. Kadang tu tanya makan pagi ke belum. Kadang tu kita tanya macam tu pun dia rasa dihargai. Betul, Ustaz, betul. Dan memang betul. Saya duduk di sini lah. Sebenarnya, saya ceritalah pengalaman sebab saya tidak ada pengalaman untuk menguruskan untuk penempatan ataupun golongan orang warga emas ni sebenarnya. Tetapi saya duduk di sini adalah hikmahnya saya dapat belajar. Belajar benda tu. Sebab kita semua saya belajar sebab kita semua ni kita ada mak ayah kan. Betul. Kalau mak ayah kita sihat boleh berjalan, boleh mana, alhamdulillah. Tapi kita kena ingat satu masa kita tidak minta. Tetapi kalau Allah nak uji kita, macam mana? Allah nak uji kita besok. Dan saya relate dengan cara ni, saya ada seorang PPK saya. Dia kata saya hari pertama sama lapor diri, maknanya saya lapor diri, dia hari pertama dia lapor diri dengan saya, dia kata saya tak ada pengalaman. Dia ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki Umurnya dalam dekat-dekat 30 lah, 20-an lah. Okay. Dekat 30. Dia kata saya tak ada pengalaman. Cuba Cik Farhan bayangkan seorang petugas saya PPK, asalnya dia adalah kerja apa kita panggil technician, juru teknik di sebuah pusat. Bila kita sebut technician ni, dia apa yang dia pegang? Peralatan-peralatan untuk membaik pulih. Betul. Okey. Tapi dia masuk di sini. Saya pun berasa macam awak ni jauh dah jauh dah. Maksudnya dah 360 dah bertukar ni. Jawapan dia satu je. Ustaz, saya nak cari pengalaman dan saya berminat dengan ini. Sebab apa? Sebab saya ada ibu dan ayah. Itu jawapan dia. Dan orang staff saya ni, saya kata, okey, belajarlah sebab dia. Dan dia seorang yang nak belajar. Nak belajar. Jadi di sinilah saya nak wujudkan bahawa secara tak langsung petugas-petugas saya PPK tadi duduk sini sebenarnya, secara tak langsung di sini adalah tempat belajar, mengurus. Sebab dia kata tadi, saya ada ayah, saya ada mak. Kalau mak saya besok terlantar, ayah saya terlantar besok, so saya dah ada pengalaman. InsyaAllah. Maknanya di sini komplek Arsenal ni saja bukan tempat nak jaga penghuni je. Tetapi pada masa yang sama adalah tempat petugas untuk belajar. Itu saya kata yang saya rasa kagum. Dan alhamdulillah. Tapi Allah uji dia ni sebenarnya. Allah uji dia dengan baru bertugas di sini. Kemudian pada tahun ini dia menerima ataupun dia uruskan seorang penghuni kita yang meninggal dunia di atas pangkuan dia. Ketika dia selesai memandikan arwah ni, dia mandi, kemudian dia terasa sebab dia kata macam hamba Allah ni, arwah ni memang dah tak ada. Tapi dia yalah, bila dah letak di atas katil, kemudian diuruskanlah. Dia bersih, maksudnya dia pakai balik suci balik, kemudian panggil jorak masyarakat tadi. Masyarakat tadi mana nak confirm balik, tengok memang dah tak ada. Maknanya dah situ, kemudian kita panggil pihak hospital lah untuk membuat pengesahan. Jadi sini nak ceritakan bahawa tugas yang pada saya cukup mulia sebenarnya. Betul. Sebab kita urus itu bukan kita urus saya kita. Betul. Kita urus orang lain. Apatah lagi, ya, macam Cik Farhan mungkin ada lagi lah kedua ibu bapa. Macam saya ayah dah tak ada. Ya. Jadi secara tak langsung saya belajar. Ya, saya belajar maksudnya bagaimana kita kalau orang lain kita boleh uruskan dengan baik, ayah kita lebih lagi sebenarnya. Begitulah yang apa ni kata kaki tangan saya tadi. Itu antara yang saya nampak yang lebih itulah mana tugasan itu sebenarnya. Betul, insya-Allah. Besar pahala tu saya. Ya. Sampai ke titik terakhir tu dijaga. Ya. Dan ke titik terakhir pun penghuni di sini kita akan uruskan.
Bukan sekadar bila dia katakanlah dia meninggal di kompleks Asnaf, kita telefon mana waris-waris dia yang ada. Tak. Tanggungjawab kompleks Asnaf apabila dia meninggal di sini, kita panggil pihak hospital untuk mengesahkan kematian dia dan sebagainya, dan urusan kita buat melaporkan kematian di pihak berkuasa. Kemudian kita uruskan jenazah dia. Sehingga daripada mula pengurusan jenazah sehingga dikebumikan. Wow, semuanya ditanggung oleh Majlis Agama. Semua ditanggung. Semuanya ditanggung. Maknanya, itu saya kata tadi, di awal tadi kan Cik Farah dia tanyakan, apa istimewa dia dapat? Itulah istimewanya. Daripada mula masuk sini, daripada dia mula orang kata sihat, sakit pun kita urus, sampai ke akhir hayat. InsyaAllah. Itu dia punya orang kata tugasan-tugasan dan juga apa keistimewaan di sini. Lepas tu Ustaz, Ya. mungkin Ustaz ada lagi kisah yang Ustaz rasa mungkin boleh kita rasa muhasabah lah diri kita. Betul. Yang berlaku kat sini ada. Ya. Sebenarnya banyak kes lah. Banyak kes-kes macam ni. Tapi ada, saya nampak dua kes lah. Dua kes yang sebagai orang kata renungan untuk kita sebenarnya. Ya. Satu situasi yang pertama di mana seorang ibu ya, dihantar anaknya ke sini. Anak menghantar ibu masuk ke kompleks Asnaf, hantar dengan tidak ada perhatian. Maksud saya tak ada perhatian ini, masuk saja sini, kemudian tutup pintu terus untuk menjenguk dan datang lihat. Oh. Hantar tak pernah jenguk lah. Sebab itu ada isu dia, sebab dia dah tak ada, masa tu dia tak ada tempat tinggal. So kita terima lah, mana tak ada barang gantung, dia gantung sini. Maknanya dia hantar ibu dia dekat sini. Terus tak tengok. Wow. Sampai akhir hayat di sini. Langsung tak tengok. Oh. Apa peranan kita sebagai anak? Apa peranan kita sebagai waris? Walaupun peristiwa ini tidak berlaku pada zaman saya mengurus di sini, tetapi penceritaan apa yang telah disampaikan oleh warden yang ada dekat sini, saya kata Allahu Akbar. Anak yang sanggup, pada saya istilah saya kata, buang keluarga. Buang. Siapa yang kita buang tu? Bukan buang sampah. Tapi cara tadi seolah-olah anak meletakkan ibu di sini seolah buang sampah. Menganggap ibu seolah macam itu. Macam kita lah, kalau kita sampah pada umpamaan, kalau kita buang sampah dalam tu sampah, kita tak tengok dah kan? Betul. Sebab itu kotor, kita tak tengok. Betul. Tapi di ibu yang melahirkan kita, macam mana rasanya? Itu kita apa? Sampai banyak hayat. Dan pihak pengurusan, kita kontak, kita telefon. Kita telefon anak waris ni datang dekat sini. Nak maklum kematian satu. Datang sini untuk bagi penghormatan akhir ataupun bantulah pengurusan jenazah. Sedih. Datang hanya sekadar datang. Sebab kita urus jenazah sini, kita kekalkan sini. Jadi kita ada berkolaborasi dengan pihak masjid. So pihak masjid kita minta badan khairat kematian menguruskan. Ya. Jadi kita bantu ngurus. Ya. Kemudian anak tadi hanya datang saja, tengok saja. Apa tanggungjawab kita ataupun khidmat terakhir kita kepada mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Pergi. Hanya sekadar tengok je lah. Betul siap. Dah siap bumi, balik. Kalau Cik Farhan macam mana? Duduk di tempat di sini. Bertugas di sini. Tak sanggup kita kan? Betul. Tak sanggup kita nak hantar mak kita begitu. Betul. Itu kes pertama. Buang mak. Ibarat macam tu. Kata-kata lagi. Itu kes pada saya. Ialah. Kalau kita, sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun Allah dah kata kan, janganlah kamu kata pun tak boleh. Betul. Wala taqul lahuma uff.
janganlah kamu berkata, oh pun tak boleh. Dan berkatalah dengan keadaan, berkatalah dengan kalimah yang baik, yang mulia. Dengan mak, dengan keluarga kita. Ayah kita. Tapi kalau macam kes yang pertama tadi macam mana? Sama-sama lah kita nilai macam mana keadaan. Itu kes pertama. Muhasabah diri. Muhasabah. Kes yang kedua. Kes yang kedua lagi dah. Kalau tadi anak buang mak. Okay. Kes kedua, mak berasa hati dengan anak. Mak berasa hati dengan anak. Sebab apa? Anak tak nak bela mak. Tak nak anak mak ni, anak tak nak pergi duduk sekali. Macam mana? Maknanya sampai mak itu berkecil hati. Dalam sejarah pun kita tahu bagaimana Alqamah dulu. Sikit je. Kesnya bagi makan je. Makanan hidangan tu saja. Mak dia terasa hati. Dalam kes ini hampir sama. Jadi kalau maknanya jadi datang ke sini. Mak dia datang sini. Ya. Masuk ke sini. Sampai pesan mak dia apa? Kalau saya mati jangan bagi tahu kepada anak saya. Sampai tahap tu. Cuba kita fikir. Maknanya kalau saya boleh rumuskan bahawa terlalu apa kata mak ni terlalu apa berkecil hati sangat. Betul. Seolah macam satu ada mana buat kesalahan yang besar. Datang kat sini. Anak tak nak bela mak. Dia mak tu datang sendiri. Dia hantar mak letak je dekat pos itu terus. Letak dekat gad depan. Ada kes-kes macam tu. Letak dekat gad tu kita lah uruskan. Ada begitu. Tak nak tengok dah mak kat sini. Allahuakbar. Itu. Dalam kisah tadi tinggal kat situ. Tetapi mungkin masa ketika itu Allah buka pintu hatinya. Dan berapa bulan ibu dia duduk sini. Dia datang minta keluarkan. Dia ambil balik ibu dia. Kita tak tahu Allahualam. Kuasa Allah. Tapi mak dia masa tu terima lah. Mak dia keluar. Sebenarnya tak nak keluar. Tapi yalah. Puas merayu pun dia. Itu yang kita rasa takut. Ada kes-kes macam tu lah. Yang kata dugaan di sini. Sebab di sini kalau ikut bermula daripada penubuhan kompleks asnaf sehingga hari ini. Kita ada lebih kurang yang berdaftar dengan kita dulu lah. Kita cerita yang berapa belah tahun dulu lebih kurang dalam 340 orang. Keseluruhan ni. Dalam tempoh tu yang berdaftar dengan kita ni. Dalam 340 itu mungkin ada yang dah. Ada ataupun yang tak ada. Banyaknya semua dah tak ada. Dalam masa tu. Dan itulah kisah di sini. Mungkin orang di luar tak tahu. Betul. Tetapi itulah dugaan dan cubaan, dugaan kita di sini dan bagaimana kita cuba untuk membuat yang terbaik bagi perhatian kepada. Sebab macam Cik Farhan kata tadi lah, orang dewasa orang dewasa ni maknanya dah meningkat usia ni sebenarnya mereka ni sebenarnya perlu pada perhatian. Betul. Macam saya di sini walaupun saya pengurus tetapi yang ada di sini semuanya adalah pakat nenek dengan kita. Betul. Pakat ayah dengan kita. Jadi selaku petugas di sini kita kena membahasakan panggilan-panggilan yang disukai oleh mereka. Kalau saya di sini kalau itu saya kadang-kadang mana ada momo saya panggil Wan lah. Nenek lah macam ni. Wan, apa khabar Wan? Sehat? Sehat alhamdulillah. Kalau ada tu di sini dia orang dah bagi gelar masing-masing. Mak, kita panggil mak. Ada abah, kita panggil abah. Jadi di sini maknanya kita seolah-olah kita nak mewujudkan suasana kekeluargaan di kalangan penghuni dengan petugas. Ada kita panggil Pak Long, kita panggil abah, kita panggil macam-macam lah. Wan lah ada panggil Wan Cu lah. Kita tak panggil kalau nama tu Sabariah, kita tak panggil makcik Sabariah. Kalau yang muda sikit lah, muda tak muda lah pada kita ni kan, kita panggil kakak. Contohlah panggil kak itulah Kak Kiah lah ke
takzah lah gitu. Kekeluargaan gitu situ. Jadi itu saya kata dari segi psikologi kita kena faham. Kita kena memahami psikologi orang gembas ni. Bukannya kita boleh cakap contohnya Cak Mat, contoh kan. Cak Mat, kenapa ni tak makan ubat lagi ni? Jangan. Betul. Jangan. Jadi kita di sini kita selalu menjaga dengan kita bertugas, cara kita buat urusan harian kita tu, kemudian pada masa yang sama komunikasi kita tu dengan kadang-kadang terasa. Yalah. Kita tahu orang tua ni, ya, orang gemah ni kalau dia terasa, dia terasa bila dia terasa dia hati dia dah terguris ni sebenarnya dia bukannya dia marah, dia tak marah, dia diam je. Tetapi kita boleh tengok daripada reaksi perbuatan dia. Kalau contoh lah saya contohkan. Kalau kita bagi makan. Kata pakcik, ni makanan ni letak ialah situ. Kita faham lah tu. Mungkin ada benda yang tak kena lah tu di situ. Itu dia kata boleh dikatakan rutin harian kat sini. Okey, Ustaz. Ya, kita dah cerita dah pasal penghuni, kisah penghuni. Mungkin contohlah kalau sekolah-sekolah ke agensi luar ke, kalau dia nak buat program kat sini kan, boleh ke Ustaz? Baik. Kita kompleks Asnaf ni kita terbuka. Maknanya kita senantiasa memberi ruang dan peluang kepada mana-mana NGO, mana-mana agensi untuk bersama-sama dengan kita, membantu penghuni kita di sini. Dan kita alhamdulillah pada tahun ini lebih daripada 15 program yang diadakan di kompleks Asnaf ini bersama-sama dengan komuniti luar, dengan NGO lah di luar dan sebagainya. Kita ada beberapa NGO, NCWO perempuan, kemudian kita ada Persatuan Penolong Pegawai Takbir dengan bersama dengan Puspanita Negeri. Kita ada daripada UIA, itu institusi pendidikan. Kita ada komuniti seperti Kemas datang kat sini. Kita ada kebajikan masyarakat, kita ada di sini. Kemudian kita ada daripada Jabatan Kesihatan Daerah buat program juga kat sini. Atau bagai farmasi pun buat sini, nak tengok ubat ni, nak santuni penghuni kita, ikut tak bangsanya makan ubat. Maknanya kita terbuka di sini. Kita terbuka untuk buat program. Tapi tak bolehlah dah datang begitu terus je lah. Kita kena adalah perbincangan program ini. Tapi kebanyakannya program kita panggil khidmat sosial lah. Saya untuk bulan Ogos ni, pada awalnya perancangan awalnya ada perkim daripada Kuala Lumpur. InsyaAllah akan datang. Kemudian bulan 9 ada satu lagi institusi pendidikan lah di Bawah Mara akan datang. Untuk maknanya boleh dikatakan setiap bulan daripada Januari sampai ke Disember tu memang ada program. Ada program. Dan program ni kadang-kadang dia orang ni ada program kebanyakan dia mengikut hari kebesaran Islam. Yang banyakkannya lah. Macam dalam bulan Ramadan baru ni dia buatlah program buat bubur lambuk. Lepas tu dah ada nak menyantuni ataupun nak bersama-sama berbuka puasa dengan penghuni. Kemudian selepas puasa raya ada dah pula nak menyantuni, maknanya kebanyakan objektif tu kalau raya tu kata nak memberi penghuni kita ni bagaimana merasai suasana hari raya. Kalau duduk sini kadang-kadang anak-anak tak datang apa, betul. Kalau yang tak ada anak tak datang lah kan. Jadi ini nak dapat kata, jadi nak jantuni dia supaya ada penghuni kita ini diberi perhatian. Ya, maknanya mereka bukan berseorangan. Betul. Mereka tu rasalah dihargai. Dia dihargai. Dan kita alhamdulillah di sini kita akan menyediakan juga kalau hari raya lah. Kita akan menyediakan juadah hari raya. Juadah hari raya ni apa yang kita makan kalau rumah kita lah. Apa juadah hari raya yang kita makan kat situ, kat rumah kita tu, dan di sini jugalah kita sediakan apa yang sebab apa? Kita nak rasakan bahawa dia dapat merasai suasana. Ada sumbangan-sumbangan yang beri baju pakaian untuk hari raya. Alhamdulillah. Maknanya penghuni kita sini tidak bersendirian. Maknanya ada pihak-pihak luar yang membantu.
Saya lah berterima kasih jugalah kepada pihak-pihak tertentu yang memberi sumbangan dan sebagainya kepada penghuni kita lah. Jadi maksudnya terbuka lah kalau Ya. NGO luar kena buat program ke, Boleh, terbuka boleh. Ustaz. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Janji kontak Ustaz dulu lah. Lah, maknanya kena berurusan lah dengan pengurusan ni. Kalau saya tak ada pun, saya ada pembantu saya, warden saya, mana boleh bincang dengan warden saya, tak ada masalah insyaAllah. Betul. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung segmen ni. Mungkin Ustaz ada tambahan apa-apa nak cerita ke, ataupun harapan Ustaz pada orang luar ke yang menonton episod kali ni. Ya. Saya tidak mahu bercakap panjang lah ya untuk di hujung ni. Cuma saya nak beri sedikit lah muhasabah diri kita. Iaitulah yang pertama, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Berbaktilah, itu ayat dia. Berbaktilah kita kepada kedua ibu bapa. Sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah pergi meninggalkan kita. Cara kita berbakti, hidup, ihtiramlah dia. Jangan tinggalkan dia. Kalau dia dah tiada, sudah pergi meninggalkan kita, ada cara kita berbakti padanya. Infakkanlah harta kita untuk pada diri mereka. Itulah saham kita. Betul, Ustaz. Saham kita dan juga saham dia. Sebab di sini sebenarnya apabila kita berada di pusat ataupun penempatan warga emas ini, kita tak boleh cerita benda lain. Kita kena cerita untuk muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita sebenarnya hak yang ada ni. Supaya kita ini menjadi anak yang soleh. Itu yang kita nak sebenarnya. Selain daripada kita berdoa lah. Ya. Jadi sebenarnya itu yang kita nak terapkan. Muhasabah diri kita, jadilah kita anak yang terbaik. Jagalah kedua ibu bapa sekiranya mereka masih ada. Kalau yang tak ada ibu bapa tu, kita buatlah bagaimana kehendak yang digariskan. Dengan sebab itu, orang kata kita ni sebenarnya di mana-manalah. Saya selalu berpegang, dalam dunia pekerjaan, dia adalah pusat pendidikan. Saya pegang itu. Dalam dunia bekerja, dia adalah tempat kita belajar. Tempat kita belajar. Saya pegang yang itu. Dan yang kedua, senantiasa buat baik dengan orang. Senantiasa buat baik dengan orang. Walaupun orang tak buat baik dengan kita buat baik dengan orang. Peganglah yang itu. InsyaAllah. Kita buat baik dengan orang, tak ada masalah. Orang dah minta tolong, kadar kemampuan kita. Kalau kita boleh mampu. Saya kata tadi, tempat kerja ni ada tempat pendidikan, pusat pendidikan. Kerana apa? Sebab daripada kita bekerja tu, daripada kita tak reti, kita tak pandai, kita boleh jadi pandai. Tak? Contoh, ni tempat kerja ni. Macam Cik Fahram bekerja. Betul. Sebelum ni daripada di universiti tak belajar pun kan? Betul. Tak diajar pun dalam kita punya siaran kita ni, tak ada ajar pun kan? Betul. Tetapi kita belajar. Macam mana kita nak buat program kita ni. Itu saya kata tadi. Tempat kerja kita adalah pusat pendidikan. Macam saya duduk sini, kerja sini. Saya tidak ada pengetahuan, saya tak ada knowledge. Tapi saya belajar. Cara belajar itu tidaklah kita pergi ke sekolah, pergi ke universiti dan sebagainya. Tapi kita belajar daripada pengalaman. Kita belajar daripada situasi pekerjaan kita hari itu. Dah kita belajar. Belajar daripada pengalaman tu yang mahal, Ustaz. Ya, itu dah. Betul lah. Kalau orang tua kita kata dulu kan, jauh berjalan, luas pandangan dan juga pengalaman. Betul. Jadi tak kira lah. Kita ni kadang-kadang contohnya kan, kalau kita baca kita dalam situasi kita bekerja ni ada tempoh dia, bersara tak bersara kan. Tapi walau macam mana pun, kita bersara tak bersara pun, kita tetap bekerja. Kita dah bersara, tetapi kita dengan masyarakat. Betul. Dengan komuniti kita sendiri. Itulah. Kita rebutlah peluang yang ada. Sementara kita nak menunggu sisa-sisa yang ada. Betul. Yalah, kita pun hidupnya, kita tak tahu ajaran. Ya, kita tak tahu. Kita tak tahu hala tuju kita kat mana. Lagi kita tak tahu macam mana perakhiran kita. Betul. Jadi itulah Ustaz kata, sentiasalah berbuat baik. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah, saya rasa episod
bicara ummah pada kali ini. Saya rasa yelah, saya macam disekolahkan balik. Kita banyaklah iktibar, input yang kita boleh ambil dan jadikan sebagai pengajaran. Dan sebelum saya akhiri juga kita punya podcast pada hari ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada Ustaz Fadilah, banyak input-input yang menarik, dan juga kepada penonton di luar sana yang rasa macam ni lah, boleh ambil iktibar, boleh kongsikan kepada kawan-kawan, dan boleh like, share dan juga subscribe kita punya YouTube. Okay, jadi sebelum saya mengakhiri ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali Ustaz. Ya, terima kasih kembali. Atas masa dan input-input yang dikongsikan. Dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.